أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير وأبواب التيسير وتغلق بها أبواب الشر وأبواب التعسير صلاة تكون لنا ولينا ومولانا أنت ولينا ومولانا ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah untuk sama-sama kita menghadirkan diri kita menerima undangan daripada Allah untuk melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah di rumah Allah. Maka sementara menunggu masuknya waktu isyak, kita isi dengan perkongsian ilmu daripada kitab Al-Fiqhul Manhaji, yakni kitab fiqh bagi mazhab Imam Syafi'i. Yang mana kita masuk dalam tajuk bahagian-bahagian mandi, yakni mandi yang diwajibkan. Pada minggu lepas kita sebut dah mandi yang diwajibkan tu antara ialah janabah, kerana berjunub, kerana adanya jima' di antara suami dan isteri. Berlaku jima' walaupun tidak keluar mani, maka wajib mandi. Dan malam ini kita sambung lagi pada perkara yang kedua, iaitu haid. Haid dia gitu. Ada perkara yang diwajibkan mandi ni kerana haid ni untuk orang perempuan lah. Orang lelaki tak hari haid tak. Jadi kalau ada dia nama lelaki, tiba-tiba mana tak semaya demo ni. Dia kata mari boleh. Orang dah tu. Okey dia lah tu. Ilmu tentang haid ni, orang perempuan ni wajiblah belajar. Dan tidak terlepas daripada itu, bagi seorang lelaki pun wajib juga belajar ni. Kalau dia sebagai seorang ayah, moga dia ada anak perempuan, dia boleh royak. Ataupun dia sebagai seorang suami, dia boleh royak. Begitu juga dengan isteri, dia ibu, dia kena tahu. Dia kena tahu juga tentang haid ni. Apa dia haid ni? Erti haid pada bahasa ialah mengalir. Mengalir haid. Mengalir. Pada syarah pula ialah darah tabi'i. Darah tabi'i. Tabi'i ni bagi semula jadi. Bagi orang puan lah darah ni. Yang disebabkan oleh sifat-sifat dan tabiat yang selamat. Bukan bagi orang sakit ni. Darah bagi orang sakit tak ni. Darah orang semula jadi. Dan dia ni dalam keadaan selamat, normal. Yang keluar dari pangkal rahim perempuan. Itu syarat ni. Darah tu dia keluar daripada pangkal rahim perempuan. Selepas ia balik, itu syarat yang kedua. Dia ni darah, yang pertama tu darah. Darah yang mana dia sihat. Darah tu. Bukan ketika dia sakit atau bukan darah penyakit. Itu dia.
Darah dia yang sihat, yang pertama tu darah tu. Haid dia darah yang pertama. Yang keduanya dia keluar selepas daripada balik. Ataupun tanda dia tu balik. Dengan cara yang betul. Tubik dia tu ada cara dia tu. Dia keluar tu. Dan pada waktu yang tertentu. Pada waktu tertentu. Itu dia. Maknanya ada 4 perkara yang perlu diambil perhatian. Bila mengalir tu iaitu darah yang mengalir lah. Bila dari segi bahasa dia mengalir. Bila di segi syaraknya iaitu darah yang mengalir keluar daripada rahim perempuan. Pangkal rahim perempuan. Selepas dia ni balik. Tu. Dalam masa yang tertentu. Tidak keluar sama-sama, ada masa-masa ni. Dalil yang menjelaskan bahawa haid adalah antara sebab yang mewajibkan mandi ialah ni dalil daripada Quran ni. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yathhurna. Fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Maka Allah kata kul, katakanlah Muhammad, haid itu adalah kotoran. Huwa azza, kotoran. Kotor. Oleh itu fa'tazilun nisa, jauhkanlah diri kamu dari wanita. Maknanya jauh daripada wanita tu maknanya jangan setubuhi wanita. Bukan suruh tidur asing-asing tu. Ada yang hari haid tadi tidur kali dengan kita bukan begitu. Boleh tidur sekali lagi. Tapi tak nak setubuh dengan dia. Tak nak jimuk dengan dia. Jadi tak boleh makan sekali, boleh makan sekali. Fa'tazilun nisa tu jauhilah oleh kamu tentang wanita tu, dengan wanita tu, yang ini tidak boleh bersetubuh dengan dia. Sekadar nak dekat, nak peluk, kau nak cium tak ada masalah. Lama lah tak boleh dia mau haid, tak ada duit tak gitu, tak bukan gitu. Ni cuma tak boleh tu ketika haid tu. Dan janganlah engkau mendekati mereka. Jangan setubuh dengan dia tu. Ikut bira-bira pun tak ada tak apa nak tu. Duk main kawasan tu lama tak jumpa, ada salah dah. Tak boleh. Takut salah. Tak khabar tu dah. Tak boleh. Kawasan tu ada kawasan yang tidak dibenarkan tu. Sekadar nak jadi baby boleh. Tak ada masalah. Nak jadi baby semula tak apa. Tak apa tak boleh ni. Tak boleh. Tak apa tu tak apa. Masalah situ tak apa. Tepat hak tak boleh tu setubuh tak boleh. Yang kata tu nak jadi baby tu dia. Tak apa. Moga-moga lalu berlakon tu. Fa'tazilun nisa fil mahid. Jangan hampiri. Jangan hampiri dia, jangan dekati dia, yakni jangan bersetubuh dengan dia dikala dia haid. Dan jangan juga mendekati dia. Jangan mendekati dia, jangan buat CJA yang boleh menggairahkan, yang boleh mendatangkan semangat sehingga lupa jadi tubuh. Mana kawasan-kawasan jangan ganggu. Kecuali hatta yakhur, sehingga mereka telah suci. Suci sini ni arti dia kena mandi. Jangan tengok cek kering dah beres. Boleh tak? Tak boleh, jangan lagu tu. Kena wajib mandi dulu. Barulah boleh bersama dengan dia. Pada pasal ada setengah-setengah kata, kau suci dah kan, kering dah kan.
tak apalah. Ada. Mazhab kita Syafi'i wajib mandi dulu. Hatta yat'unna ni iaitu sehingga mandi dulu. Tu bukan kering darah saja dok. Fa iza tatahharna, bila dia dah suci dah, maka fa'tuhunna, bolehlah. Bolehlah mendatangi mereka ni. Bolehlah nak jimuk, nak setubuh dengan dia tu boleh dah. Pada min haitsu amarakumullah, daripada tempat yang diperintahkan oleh Allah. Tak boleh kot lain. Lama kok depan ni kurang geris tu kan. Kurang getah kan. Pergi kok belakang tak boleh. Hak tempat yang dibenarkan saja. Yang boleh. Yang boleh ni lama. Lama tu kau ni kita tengok perjalanan lain pun. Tak boleh kan dia. Maknanya yang diperintahkan oleh Allah saja. Tak boleh kau lain. Nak tengok hidung kau mulut. Tak boleh. Dia ada tempat-tempat dia ni. Kena jaga ni. Islam jaga gini mo nak. Royak nak sosok ni. Supaya jangan duk salah. Jangan duk tiru PSPA orang bukan Islam tu. Boleh. Kena jaga yang dibenarkan sahaja. Dan sabda Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaishi radhiyallahu anha, dia kata lagu mana tu? Fa iza aqbalatil haidatu fada'iyas salata wa iza adbarat faghsili ankid dama wa salli. Apabila haid datang, maka tinggallah sembahyang. Fada'iyas salat. Tinggal semaya tu. Tak boleh semaya tu bila haid mari. Duduk tengah semaya, rakaat yang ketiga, tiba-tiba haid mari. Maka berarti batal dah semaya tu. Semaya pun tidak sah dah. Itu dia. Apatah lagi kalau dia mari sebelum semaya. Allah, rasa puas hari ni tak semaya. Tak boleh semaya. Tak boleh dah kata nak jadi rajin semaya. Rugi kita tak boleh semaya. Tak ada. Pasal ni Allah raya, mu hari gini Nabi raya, bila haid mari jangan semaya. Allah kita tentukan hukum. Jangan kita nak cerita hukum mari pula. Jangan. Allah kata bila mari haid jangan semaya. Fa'tazilun nisa, bagi suami jangan dekati dengan tubuh dia. Masa mu duduk di pasir mah ada orang itu mari jumpa. Dia mari jumpa lagu mana, dia kata ambo ni nak cerah dah dengan lelaki ambo. Tak boleh duduk dah ambo ni. Dah nak cerah ni lama mana dah nikah, lama dah nikah. Anak pun ni dah. Ni orang ni. Bukan sikit ni orang ni dia. Kalau mai setahun seorang, ni tahu kita kata dia. Tapi jaga dah. Kalau ni setahun dah. 2 tahun kita kata. Kalau 2 tahun berarti 12 tahun. Maknanya sudah lama dah anak. Bapa yang nak cerah sampai anak ramai tak sediakan anak kau. Tak boleh dah hamba rasa ni. Hamba rasa dosa. Hamba rasa bersalah. Bapa. Dia kata tu lelaki hamba, kalau hamba mari hit ya, nak sokmo. Dia ada gitu nyakit lagu tu. Nak sokmo. Lepas tu, anak ada lagu mana? Si kamu orang kata belah, kau dia main tu. Anak ayahnya. Haram bersetubuh. Yang dilakukan, walaupun dia bini kita haram. Bersetubuh dikala isteri dalam keadaan haid. Haram hukumnya. Terpaksa ni, larangnya tu ni. Fa'tazilun nisa ni. Jangan setubuh dengan dia tu. Di waktu dia haid tu. Haram hukum dia. Bukan main-main. Lepas tu sebab badai dia bukan hamba rasa bersalah. Rasa dosa dah hamba. Dia royak gitu je lah. Kau kiki lain juga tak tanya. Dan royaknya
itu antara adanya penyakit orang ni dia nak bersama dengan isteri dia tu ketika isteri dia mari haid. Lepas tu bui kau. Kau bui tu lelaki kita. Dia kata, jawapan dia. Jadi, jangan taat kepada makhluk yang mana kalau sekiranya fi maksiat. Padahal sekiranya dalam keadaan maksiat pada Allah SWT. Jangan. Biar dia tepuk dinding. Tak boleh. Padalah mesti nak cerah pun, tak dengar kata sangat. Kemudian, dalam hadis ni pula, dalam hadis ni bahawasanya bila seseorang itu mari haid, maka hendaklah dia tinggalkan sembahyang. Tak boleh sembahyang. Bukan sekadar tak boleh sembahyang bagi orang puan ni. Wuduk pun tak boleh. Tu pasal fa iza qumtum ila shalah, apabila kamu nak mendirikan salat sembahyang, farsidu, maknanya tujuan ambil sembahyang itu adalah untuk sembahyang. Maka bila Allah larang sembahyang, perkara yang mana yang mendekati pada sembahyang pun tak boleh. Hamba tak boleh, hamba tidur tiap-tiap malam, kena ada wuduk sama. Tak boleh wuduk ketika tu. Tak boleh wuduk ketika tu. Ketika mana? Ketika haid. Itu dia. Jadi bila kita sembahyang, hukumnya berdosa pula ketika tu. Pasal waktu yang dilarang sembahyang. Tapi kena ingat ni orang puan ni. Kalau dia ni contohnya masuklah waktu zuhur. Masuk waktu zuhur katakanlah pukul 1 tengah hari masuk zuhur. Masuk waktu zuhur, dia tak sembahyang selalu. Dia pun pergi sembahyang pukul 2. Pukul zuhur ni masa panjang. Pukul 1, pukul 4 baru masuk asar. Panjang. Maknanya lebih kurang panjang masa ada. Maka, bila dia tak sembahyang selalu, bila masuk waktu tadi, pukul 1 dia tak sembahyang, 1.15 dia tak sembahyang, 1.30 dia tak sembahyang, 1.45 dia tak sembahyang, pukul 2 baru dia sembahyang. Pukul 2 baru dia sembahyang, dia pun akan takbir. Allahu Akbar. Takbir. Duduk di rakaat yang pertama ataupun belum habis baca Fatihah, tiba-tiba darah haid tu. Ketika itu wajib dia wujud sembahyang. Dan sembahyang zuhurnya itu bila dia suci nanti wajib dia qada. Wajib dia qada. Pasal apa? Dikala kewajipan sembahyang itu telah diperintahkan pada dia, dia menangguhkan waktu sembahyang, melewatkan waktu sembahyang, maka dengan sebab penangguhan itu dia tak sembahyang. Sedangkan dia ni telah wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang. Itu dia. Ada syarat wajib sembahyang bagi perempuan itu ialah suci daripada haid dan nifas. Ketika dia suci, dia tak sembahyang. Bila dia sembahyang, tiba-tiba mari cemar. Dalam waktu sembahyang tu ambil sembahyang kan begini tu, mengambil masa lebih kurang kita kata 10 minit. Maknanya lepas lebih daripada 10 minit, dia tak sembahyang, maka ketika itu, zuhurnya itu wajib dia qada. Nanti dia suci saya. Hak sembahyang asal ke apa tu, tak lah. Gua dia bagi haid dah. Tak payah qada lah. Itu dia. Hak zuhur tadi tu. Kerana apa? Kerana dia melewat-lewatkan sembahyang, di waktu dia diwajibkan sembahyang, sehingga diwajibkan meninggal sembahyang. Bila bagi haid, wajib tinggal sembahyang. Wa iza adbarat, bila berhenti dah haid. Cek molek kena cek seumur ni. Cek. Tak ada dah. Ambil kapak. Cek, tengok tubik putih dah contohnya. Dia.
Maka farsili, maka wajiblah dia mandi. Wajib mandi. Tu. Lepas tu wajib mandi tu, maka wasalli, dan wajiblah atasnya sembahyang. Sembahyang hak ketika tu lah. Ketika tu wajib sembahyang ketika tu. Kalau dia cuci dalam waktu zuhur kan, wajiblah sembahyang waktu zuhur tu. Jangan duk tangguh. Lah kari asar pula sembahyang contohnya. Duk tangguh. Dia boleh kata sedap lagi ni, dia tengok hujan-hujan ni. Contoh nak baring dulu, nak tidur dulu, duk main telefon, duk main TikTok dulu. Kita main asar kari. Benda cuci dah. Benda cuci dah. Tiba-tiba dia tangguh mandi. Manggu ni. Kata main asar kari, dia pun mandi 3 asar kari. Bila mandi 3 asar kari, jangan lupa qada zuhur tu. Pasal dia kalau bersuci, tidak langsung mandi untuk mendirikan sembahyang. Jelas dia tak? Tu tak ramai mana orang Cina tak sembahyang ni. Sama-sama tak tahu, dia tak tahu, tak lelaki pun tak tahu. Ramai mana ni orang Cina masuk neraka kerana tak ni. Masuk neraka kerana tak tahu cuma cuci ni. Tak tahu, tak qada sembahyang. Kerana dia sembahyang tapi hati dia tak qada. Utai dia tak bayar. Pasal apa? Dia melambat-lambatkan sembahyang. Terjaga. Dia kena tanya tu. Lagi tanya lah, ke mana dia moi? Banyak hari dia ni. Cuci lain. Nampak kering dah tu. Asal-asal kari kita mandi. Tu lagi kata, jalan. Jangan video tengah malam. Lagi buat kata. Dia cara buat dia je. Maknanya bila cuci kena suruh mandi. Umur balik. Umur balik ni. Tu dia. Maksud balik ialah apabila seseorang lelaki atau perempuan sampai pada tahap umur tertentu. Balik ni, orang lelaki pun balik, orang perempuan pun balik. Pasal apa tu balik tu? Maka dia menjadi seorang yang layak menerima taklif, menerima beban. Menerima suruhan Allah dan larangan Allah. Bila dia buat, dia beri pahala hak Allah suruh tu. Bila dia tinggal, diberikan pahala hak Allah suruh tinggal tu. Bila dia buat hak Allah, bila dia buat hak Allah larang, maka boleh dosa dia. Ada taklif, ada tanggungnya, ada tanggungjawab ke atas dia, iaitu menjalankan perintah Allah. Selama ni, sebelum dia balik saat ni, sebelum siapa umur tadi, ditanggung oleh mak ayah dia. Itu dia. Bila siapa masuk dah ni, dia kena tanggung sendiri dah. Sebab tu sunat bagi ayah, sunat bagi mak. Terutama ayah tu lah. Bila anak tak ada salah siapa umur, pagi duduk depan ni sunat pukul dia. Awal, mek, mu siapa umur dah. Tu dia. Siapa umur dah, maka lo ni dosa pahala duk atasmu dah. Tu dia. Jadi mu turut perintah Tuhan boleh pahala, mu langgar perintah Tuhan boleh dosa. Tu. Jadi kita nak jadi ni, keluarga kita ni jadi boleh-boleh belakang ni. Nak masuk syurga belakang ni, nak beramal nak boleh pahala banyak ni. Kena pesan gitu. Maknanya ayah tak tanggung kamu ni. Maknanya dosa pahala mu tanggung sendiri dah. Kerana apa? Kerana telah sampai umur balik. Yang ditentukan oleh syarat, maka beban dia, tanggungjawab dia tu, dosa pahala dia tu, seperti dia sembahyang, boleh pahala. Dia puasa, boleh pahala. Tinggal sembahyang, tinggal puasa, boleh dosa. Tu dia. Haji dan lain-lain perintah Allah. Ni hidup kita ni, ikut pekoh ni, ngaji pekoh ni, nak ke pahala lah. Ngaji pekoh ni.
Nak kepada pahala. Kumpul sebanyak mungkin pahala. Pasal pahala ni barang laku di akhirat. Barang laku. Pitih mah kalau cara atas dunia Allah ni tak laku dah di akhirat. Jadi nak balik kepada Allah ni, tengok banyak mana pahala. Allah timbal pahala. Allah timbal dosa. Sebab tu kalau kita nengu lagu mana tu? Surah Al-Zalzalah tu, okey. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kita akan tengok belakang hak mana amalan baik kita tu, walau sekecil apapun kita nak juga dia masuk dalam timbangan amal. Kita boleh tulis belakang tu. Amalan dosa kita juga akan ditimbang walaupun sekecil. Jangan dia kata, hai dosa kecil yang ni. Jangan dia buat lagu tu. Pasal saya esok nampak salah dengan dosa kecil tu. Kita tak taubat pada Allah. Tak minta Allah ampunkan. Ketika tu, hak kecil tu jadi besar. Allah. Berat dosa kita. Tak ada tempat lain dah. Neraka lah jawab dia. Tu. Dah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau timbangan amal tadi ringan di segi pahalanya, berat di segi dosanya, maka akan dicampurkan dalam hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Gapo gak hawiyah ni? Yang kamu tahu tanya tu apa dia? Narun hamiyah. Itulah api yang sangat panas. Allah. Tapi kalau fa amma man taqulat mawazinu, kalau mu berat timbangan amalmu, maka fa huwa fi 'ishatir radiyah. Mu akan dapat kehidupan yang diridai oleh Allah. Mana? Masuk syurga. Kalau tadi masuk neraka. Jadi kita learn ni jangan kita pandang kecil ataupun besar. Kita pandang ni bekal yang kita nak bawa ni. Nak buat hak wajib saja jangan. Kena buat hak sunat tu. Jangan duk jeh dengan sunat tu. Sunat je. Jangan takut hak sunat ni lebih besar pahala daripada hak wajib. Takut hak sunat ni lah yang memberatkan timbangan amal kita. Jangan kita pandang remeh. Dah. Dengan amalan yang kita anggap remeh ni lah kadang-kadang hak tu lah yang kita buat dengan ikhlas tadi, hak tu lah hak boleh pahala besar. Tahap balik seseorang, ni riwayat ni, tahap balik seseorang dapat diketahui dengan beberapa perkara. Nak tahu seorang itu balik ataupun tak balik lagi ni, nak tahu dia boleh fikir sendiri ke tak dosa pahala dia tu. Yang pertamanya, mimpi keluar mani. Mimpi. Sama ada lelaki atau perempuan. Dua-dua serupa. Orang lelaki, kalau dia mimpi dia tanpa keluar mani. Ataupun orang perempuan mimpi tanpa keluar mani. Maka baliklah dia. Allah. Kenapa dia belengah-belengah ni? Bapa. Kalau mak tak mengaji. Kalau ayah tak mengaji. Mu ni kenapa dia ni? Dia baru. Patut tak mengaji. Kalau mak ayah dia mengaji. Telah mu siung teh bangun lagu mana. Telah mu tengok teh warna gapo. Kalau bangun serupa telur. Tu. Air mani tu. Kalau kamu pergi nampak ke putih yang warna dia. Air mani tu. Mu mimpi gapo malah. Mimpi malah agak sedapnya mu. Kena orang tino kata anak jatuh. Anak tino pula kata, jumpa orang jatuh comel. Rupa-rupa mek, rupa-rupa nyawa, mu ni siapa umur. Kita boleh bayar. Kalau kita tak tahu juga, kalau kita tak mengaji,
Anak kita pun kita duduk jauh semacam dengan dia, tidak dekat dengan dia, anak tak cerita ke kita. Di masa dia telah sampai umur, kita tak tahu ni. Kita tak tahu dia sampai umur dah. Tiba-tiba dia semaya bodoh lagi, kita tak nak besar ke dia. Sebab tu kita kena berhati-hati. Apabila anak kita ni sudah sampai umur, sudah nampak besar dah ni, kita tanya, mu ada mimpi tu ke? Tak ada khabar. Mimpi ke apa? Itu dia. Tanya dulu. Jadi kalau mimpi yang mana yang menunjukkan sampai umur itu ialah mimpi keluar mani. Jadi mani itu, air mani itu kena cek pula ciri-ciri dia telah masuk. Itu dia. Yang kedua melihat darah haid. Itu khusus perempuan. Bukan melihat, dia tahu tubik darah haid. Nampak darah haid. Lama duduk rumah, adik-beradik lelaki ada, puai ada, tiba-tiba tubik darah. Tak tahu darah apa, tak mengaji. Bila tak mengaji, gua tubik darah ni. Mok, balik cepat mok. Apa? Tubuh kakak berdarah habis dah mok, tubik darah habis kan. Mok pun tak tahu juga. Darah gana pula. Tak tahu dah banyak gini. Kakak dia tengah sakit tu. Jadi emergency. Panggil ambulans. Mari ambulans. Benda lagu ni ya. Darah ni mek weh. Pusing kejut sekali tak ada tubik darah. Tu kena tahu tu. Benda ni kita anggap benda ni biasa je ni. Lah ni. Kalau kita kalau budak ni tak tahu darah haid. Budak lah ni kira banyak tak reti. Budak lah ni. Dia reti main telefon, dia reti. Dia banyak budak lah ni, dia tak tahu. Hubungan bebas lelaki perempuan tu, akhirnya boleh menyebabkan mengandung. Tahu. Dia bersaing bebas. Kita terasa sekali, dia buat. Akhirnya mengandung. Ramai budak tak tahu. Sebab tu satu ketika tu ada kata-kata kita kena masukkan dalam silibus pendidikan ni kena apa ni? Seks. Gagal mata. Padahal budak tu tak boleh macam reti. Dia tak tahu bahawa dia sama-sama dia. Lah ni banyak kes. Dia lelaki umur 14 tahun sama dengan perempuan umur 12 tahun mengandung umur 12 tahun. Pasal ni dia tengok muka, tengok dalam telefon banyak perkara. Jadi hak ni setiap agama ni. Setiap agama lagu mana setiap darah haid ni pula ni. Mari darah tolong tubik darah kita tengok gagal. Tu tanya tu, tubik kat mana darah tu? Muka tangan ke lagu mana? Doa. Maknanya kalau kita tak ngaji kata warna doktor, anak amor ni. Maknanya benda tu kadang-kadang kita anggap benda remeh. Tapi kerana tak tahu tadi, rupa-rupa jadi perkara besar. Melihat darah haid ini khusus untuk perempuan. Waktu yang menjadikan balik sampai umur tadi disebabkan mimpi atau keluar darah haid. Bagi perempuan dua-dua ni. Hak lelaki tadi mimpi tadi. Hak perempuan sama ada mimpi atau keluar darah haid. Ialah apabila dia mencapai umur 9 tahun. Umur 9 tahun tak reti gapo lagi. Tengok-tengok tak reti gapo lagi umur 9 tahun ni. Duk tengok saing dengan lelaki, dengan budak-budak jantan, duk gorang biasa-biasa lagi. Tengok-tengok tu, orang kampung ni. Noyaknya bebasnya kita ni. Duk main berambak lagi umur 9 tahun ni. Kalau zaman dulu duk main dekcok lagi ni. Duk main pakai kopi lagi ni. Zaman dulu. Tiba-tiba umur ni 9 tahun. Perempuan ni 9 tahun. 9 tahun ini ialah 9 tahun Qamariyah. Bulan Islam ni. Bukan Syamsiah. Qamariyah. Artinya kalau Qamariyah ni 1 tahun beza dia 10 hari dengan Syamsiah.
Maknanya kalau ni umur bulan Syamsiah dia tu 1 tahun, umur Qamariah tu 1 tahun 10 hari. Jadi kalau 9 tahun Qamariah ni, tak siapa lagi umur 8 tahun Syamsiah ni. Masihi tu. Apa dah? Jelas. Tikah dia bulan Syamsiah ni, bulan dia Masihi kita kata. Hari ni berapa Masihi hari ni? 25 hari bulan Oktober 2025 hari ni. Itu bulan Masihi ataupun Syamsiah. Bersamaan dengan berapa? 3 Jamadil awal. 3 Jamadil awal ni. Kau Nabi awal. Jamadil. 3 Jamadil awal. 3 Jamadil awal bersamaan dia tu. Hak tu bulan Qamariah. Ataupun kita kata bulan Islam kita kata. Kerana Qamariah ni diasaskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab ni, kita kata bulan Islam. Orang kafir ada bulan dia, orang Islam ada bulan dia. Bulan satu tu je juganya. Cuma kiraan dia tu. Hak ni kiraan menurut edaran matahari, hak ni edaran dia menurut bulan. Dua-dua ni bulan dan matahari dijadikan untuk kita tahu apa ni masa-masa yang telah ditetapkan. Okey. Bila kata bulan Islam ni dia ada ialah 29 dan 30 hari bulan. Bulan Masihi ni dia ada 28, 29, 30, 31. Sebab tu bulan Qamariah ni lebih cepat daripada bulan Syamsiah. Masihi lebih cepat daripada Syamsiah. Maknanya kalulah kata 9 tahun itu ikut bulan Qamariah, bererti bulan Masihinya tak sampai 9 tahun lagi, 8 tahun lebih. Apa tu? Tak 8 tahun lebih, baru kelas 2 baru. Ini tak kerti nak kesak lagi. Jadi kalau mokpok ni leka dengan benda lagu ni, guano ni. Tak tahu ni. Sebab tu mak ayah ni kena tahu. Betul? Ni haid dah ni. Tengok apa ni? Tak sampai 9 tahun lagi. Darah haid dah tu. 8 tahun lebih, berarti keluar darah haid. Ni tak ada ni darah penyakit. Dok ni 9 tahun. Siapa dia kaji ni? Imam siapa yang buat kajian tu? 9 tahun. Maknanya 9 tahun Qamariah. Kalau 1 tahun, dia beza 10 hari. Maknanya kalau 9 tahun, dia beza berapa? Berapa hari? 90 hari. 90 hari. 90 hari berapa bulan? 3 bulan. Bererti 8 tahun berapa bulan? 9 bulan. 8 tahun 9 bulan keluar tu. Mudah tak kira. Supaya kita tidak lepas ni bodoh ni nyakit gapo bagi hospital. Dok. Tengok warna darah tu lagu mana, itiap pekat lagu mana, berak lagu mana. Tengok jenis darah mula. Itu kena ngaji belaka tu. Nampak je lekeh benda ni, dia kita tahu. Banyaknya tak tahu. Kelewatan atau tidak daripada umur tersebut adalah bergantung kepada keadaan sesebuah negeri dan suasana kehidupan. Ni Imam Syafi'i kaji ni, hak paling awal 9 tahun. Qamariah. Tengoklah negeri, tengok pula bentuk tubuh tu subur kalau ke mana. Kalau beleh tu lambat haji sekali. Biasa. Kalau kita orang Melayu ni 8 tahun lebih tak hari lagi. Biasa je. Tapi kalau mari pun memang dah tanya dia tu. Yang seterusnya syarat yang ketiga. Yang ketiga nak menentukan balik. Yang pertama tadi mimpi lelaki dan perempuan. Yang kedua ialah mari mimpi
Dia juga haid bagi perempuan sahaja. Yang ketiga, ni tanda-tanda balik ni. Berumur 15 tahun berdasarkan tahun Qamariah. Umur 15 tahun. Jamin dulu baru jawi baru ni. Jamin dulu ni umur 15 tahun ni baru ni sunat baru. Kemudian baru asuh visa baru ni. Ni ayatnya lambat ni kita ni. Tu dia. Bermula 15 tahun berdasarkan tahun Qamariah. Bukan Syamsiah dia. Berarti tak sampai 15 tahun ni. Tu. Keadaan ini diambil kira apabila tidak berlaku mimpi atau keluar haid. Kalau dia tak mimpi juga, dikala dia umur 9 tahun. Tak mari haid juga, dikala umur dia 9 tahun. Ataupun sampai 10, 11, 12, 13, 14. Bila sampai 15 tu, mimpi ke, tak mimpi ke, keluar haid ke, ataupun tidak keluar haid ke, tanda dia sudah balik. Tu hak limit dia. Yalah. 15 tahun tu kira siapa umur tu? Deh. Islam ni, jaga sungguh ni, jaga sungguh. Nak tentukan ni, sebab tu nak ngaji-ngajilah kita muda ni. Supaya apa? Supaya kita ni boleh tahu arah tuju kita tu. Lagu mana kita ni? Kisah dah nak berhenti ke? Nak sambung lagi? Lagu mana? Kalau nak berhenti pasal sahabat tahu dah. Berhenti dulu. Berhenti. Berhenti dulu. Jadi kita berhenti. Mudah je amal. Cepat berhenti, cepat kelik. Itu je lah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang kurang baik adalah kelemahan dia sendiri. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.